Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, semua dah masuk ke? Ke ada lagi tak masuk? Ni kontak. Dengar. Okay, so insyaAllah sekarang dah pukul, dah pukul 9 7 minit kan. So insyaAllah sebenarnya hari ni hari nisfu Syakban kan. So jadinya banyak sangat yang sebenarnya malam ni kerja kita. Lepas dah dengar kisah-kisah ni, kalau masih lagi korang ada energi dan berkesempatan, kalau boleh hari ni baca 3 kali Yasin, lepas tu buat solat-solat sunat, and then perbanyakkan doa sebab malam nisfu Syakban ni adalah malam, orang kata apa, malam yang sangat istimewa. Susah kita nak jumpa malam-malam yang macam ni. Okay, sepatutnya kita kena buat lepas pada maghrib. Tapi okey je, boleh je buat lepas pada isyak tu. Sebab saya pun kejap lagi pun akan buat juga. So jadi harap sangat mana-mana yang dengar tu malam ni lepas dengar lagi kena tambah amal. Macam tu. So hari ni topik kita ialah luka mereka kekuatan kita. Okey. Luka mereka kekuatan kita ni, kenapa saya ada buat, saya ada tulis dan ada kupas topik ni. Mesti korang tertanya, luka mereka tu siapa? Kekuatan kita kan, siapa pula orang tu menjadikan salah satu kekuatan kita kan. So jadinya dalam ni apa yang saya tulis ialah sebab saya nak bagi tahu yang buku ni saya tulis bukan sebab sebenarnya saya dah okey ke, saya dah sembuh ke, tak. Tapi kerana masih belajar untuk bertahan. Jadi sebab ramai orang yang tanya kan, apa yang membuat macam Farah sendiri masih mampu teruskan kehidupan selepas semua benda kan yang jadi. Jadi untuk jawapan tu dia tak pernah ada jawapan yang spesifik ataupun jawapan yang pendek, either jawapan yang panjang. Kerana yang menguatkan Farah tu bukan satu kejadian tapi perjalanan. So perjalanan ni yang kita nak cerita. Macam mana perjalanan kita nak buat? Sama macam yang kalau orang lain. Di sini bukan Kak Farah, even orang lain. Dia lalui satu, orang kata apa, ujian yang besar Allah bagi. So macam mana dia nak face dengan tenang? Face dengan tenang ni adalah benda yang susah lah. Even saya sendiri pun nak suruh accept je lah. And then okeykan je lah untuk semua situasi pun a bit susah juga untuk saya. So jadinya macam mana kita nak buat? So mestilah kita kena, selain daripada kita orang kata perbanyakkan, tambah amal, selain daripada tu mestilah kita kena ada kisah-kisah yang menguatkan kita. Orang kata kisah-kisah yang membuatkan kita rasa macam kenapa boleh, kenapa aku tak boleh? Dia macam tu. Kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Macam tu. Okay? So jadinya kisah ni kisah siapa? Sebab contoh kalau kita nak bandingkan kita dengan kawan kita ataupun kita dengan sesiapa yang kita kenal, kita akan banyak macam tau. Oh tak apalah sebab dia sekian. Oh memanglah dia boleh sebab dia. So kita akan banyak sangat macam tu. So apa yang macam saya buat ialah kita bandingkan dengan kisah-kisah yang dahulu. Kenapa saya kata kena bandingkan kisah-kisah dahulu? Macam kisah-kisah para nabi ke, kisah-kisah isteri nabi ke, hamba-hamba yang Allah cinta ke. Sebab zaman sekarang, kalau kita diuji, kita berada di zaman yang sangat moden. Maksudnya sangat macam nak beritahu serba lengkap. Semua ada. Tapi kalau dulu bila Allah uji diorang, of course kita akan rasa macam Allah struggle. Kenapa struggle? Sebab dulu nak cari makan susah, nak tu susah, nak ni susah, banyak benda yang susah. Dia tak semudah sekarang punya zaman. So sebenarnya kalau Allah uji orang-orang terdahulu,
ujian tu memang terasa sangat ke diorang. Macam kita kalau Allah uji, kita sekarang, kita still lagi boleh nak move on, boleh nak buat tu, boleh nak buat ni. You sendiri je lah kan. So sangat beza. Orang kata zaman dulu dengan zaman sekarang ni sangat beza. Sebab zaman sekarang zaman moden, zaman terlalu berlalu dengan laju, berlalu dengan pantas kan. So untuk Farah sendiri pun ni, Farah tak kata orang lain tau. Even Farah sendiri pun, Farah akan rasa macam aku kena baca kisah-kisah dulu. So dalam kisah-kisah dahulu ni, Farah ada dalam 13 kisah yang di mana ada para nabi, inilah campur para nabi apa semua. So hari ini Farah nak suruh korang, yalah sebab dia ada banyak sangat kisah, Farah je lah yang pick. Okay, kita akan ambil satu kisah para nabi yang itu yang bertajuk, kita ambil sekejap Okay, kita ambil kisah Siti Hajar. Okay, kisah Siti Hajar ni topik dia adalah tentang berlari walau tidak tahu ke mana. Maksudnya hidup ini memang kita terus berjalan. Walaupun sebenarnya kan dalam perjalanan kita jalan tu, kita tak tahu pun. Even macam saya sendiri pun kan. Saya sekarang bangun pagi, saya teruskan kehidupan macam biasa. Saya terus, saya kena, orang kata apa, kena teruskan. Takkanlah nak tidur, nak baring, nak apa semua kan. Ataupun nak menangis, tak berhenti. Sebab benda tu kalau kita buat je, dia tetap sama. Situasi dia sama. Orang yang dah mati tak ada nak hidup. Dan orang yang hidup kena teruskan kehidupan. Dia adalah satu statement yang senang untuk diungkap tapi susah sangat nak buat kan. So jadinya kita belajar daripada kisah Siti Hajar ni, berlari walau tidak tahu ke mana. Okay, sekejap ya. Sebenarnya dalam buku yang saya tulis ni, semua lengkap. Tapi saya tak keluar lagi. Nanti dah keluar saya bagi tahu. So mungkin semua orang pun boleh baca. So dia ada dalam 15 bab. Banyak, ada dalam 15 bab. Sekejap saya cari bab dia ni dalam bab 6. Alright. Okay, so dalam kisah Siti Hajar ni, dari melepaskan kepada bertahan. Okay, apabila seorang lelaki melangkah pergi kerana taat, tinggallah seorang wanita yang perlu meneruskan hidup tanpa penjelasan. Ibrahim, ini kisah Ibrahim sebab sebelum kisah Siti Khadijah ni kita ada kisah Ibrahim. So dia relate lah dalam pembacaan ni kan. So Ibrahim diuji dengan perpisahan. Namun selepas langkah itu ujian tidak berhenti. Ia berpindah tangan kerana ada ketaatan yang diuji dengan keberanian untuk melepaskan. Dan ada ketaatan yang diuji dengan ketabahan untuk tinggal. Jika Ibrahim belajar cara menyerah kepada Allah, Siti Hajar akan belajar cara bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di lembah yang kering, tanpa suara manusia, tanpa janji akan kembali. Seorang ibu ditinggalkan bersama amanah kecil dan harapan yang besar. Dan di sinilah kisah iman bergerak dari tangan seorang Nabi ke langkah seorang wanita. Kerana tidak semua ujian ditulis dengan kata-kata. Ada ujian ditulis dengan langkah. Dan langkah itulah yang bernama Siti Khadijah. Dan bila Farah baca ni, Farah teringat ayah mertua Farah, dia cakap macam ni. Farah, dua benda yang sangat berbeza. Islam dan iman. Semua orang Islam. So Islam ni jawapan dia adalah ya atau tidak. Maksudnya awak Islam tak? Ya. Awak Islam tak? Ya. Awak ke ataupun tidak? So dia ada dua. Dia adalah jawapan yang solid. Ya atau tidak. Dia tak boleh jadi pertengahan. Tapi iman ni, awak beriman tak? Hari ni iman kita 10%. Mungkin besok 20%. Mungkin 30%. Mungkin daripada 80% jatuh pada 20%. Dia adalah benda yang orang kata
Iman ni acak terapung. Kita tak tahu dekat mana kita punya kedudukan. Boleh jadi hari ni iman kita paling tinggi. Besok iman kita paling rendah. So dia ada peratus dia. Dia tak sama dengan Islam. So nak sampai kat sini ialah semua orang menjadi Islam. Tapi tak semua orang boleh beriman. So yang kita nak capai adalah kita orang Islam yang beriman. Sebab tu kalau bila Allah bagi ujian, kita sejauh mana iman kita. Iman tu yang orang kata apa, bila ujian datang ni, kat situ dia menggariskan keimanan kita. Okay? So kita sambung balik kepada Siti Hajar. Mengingat kembali kisah Siti Hajar ni Siti Hajar tidak dikenang kerana tutur katanya yang panjang, tetapi kerana diamnya yang penuh makna. Beliau tidak meninggalkan dunia dengan cerita tetapi dengan jejak langkah yang masih hidup. Sehingga hari ini, beliau tidak ditempatkan di lembah yang menjanjikan perlindungan, tetapi di tanah yang bahkan tidak tahu erti kehidupan. Tiada air yang mengalir, tiada pohon yang menaung, tiada manusia yang mendengar, hanya langit yang luas, pasir yang membakar, dan seorang bayi yang seluruh hidupnya bergantung pada seorang ibu. Saat seorang wanita ditinggalkan kerana Allah, apabila Ibrahim berpaling untuk pergi, Siti Khadijah tidak menahan langkah itu. Beliau tahu jika ini perpisahan kerana dunia, hati tidak akan mampu bertahan. Namun beliau bertanya dengan suara yang tidak bergetar, adakah ini perintah Allah? Dan apabila jawapan itu hadir dalam satu anggukan, seluruh jiwanya tunduk. Beliau tidak meminta penjelasan, tetapi meminta jaminan. Tidak meminta masa, hanya satu kalimat yang lahir dari iman yang murni. Tahu tak apa yang Siti Khadijah cakap? Dia cakap, jika ini dari Allah, dia tidak akan meninggalkan kami. Maksudnya, dia meletakkan kepercayaan dia kepada Allah tu sangatlah tinggi. Maksudnya iman dia memang sangat tinggi. Iman dia sangat hebat. Macam kita kan, kita nak meletakkan benda tu pun kita macam sangsi kan. Macam ya ke? Padahal, kenapa kita nak kena rasa macam tu? Sebab yang bagi kita hidup, bernafas pun Allah yang bagi lagi sekarang. Kalau Allah kata, aku nak ambil, aku nak ambil. Kan? So, benda tu yang kita susah lah nak belajar hari ni. Dan pada saat itu, seorang wanita berdiri bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan keyakinan kepada Allah. This wording yang membuat Kafar rasa macam, okay, kalau aku nak down dengan ujian Allah bagi kat aku ni, maknanya aku ni memang, macam mana, aku ni memang hidup, orang kata apa, hanya hidup berdasarkan, walaupun yelah hakikat dia gitulah kan. Kita ni, kalau kita ni ada orang kita sayang, keliling, kita dah sayang seseorang, macam mana kita, orang kata macam mana kita tak down? Mesti kita down kan. Tapi untuk bantu kita heal ataupun cure kita punya rasa sakit tu, macam tu lah kita cakap diri. Ya Allah, aku tak nak lah sebab manusia aku jadi macam ni sekali. Walaupun aku sayang ni, sepatutnya kalau aku sayang, aku lagi tahu apa nak buat sebab aku nak jumpa dia. Di macam tu lah kita kena ubah cara kita berfikir. Okay. Jadinya ujian ni bermula apabila manusia tiada. Apabila bekalan berkurang dan susu tidak lagi mengalir, bayi itu menangis. Tangisan yang memecah dada kerana tiada siapa yang boleh dipanggil selain Allah. Dan di situlah iman Siti Hajar tidak diuji dengan doa semata-mata. Okay, tapi dengan tindakan. Beliau tidak duduk menunggu takdir turun, beliau bangun. Dan inilah yang terjadi bila kita pergi ke umrah, yang di mana kita akan buat sa'i. Sebab orang tak faham kenapa kita kena buat sa'i time kita buat umrah tu kan. Dia ada kisah dia. Okay? Jadi dengan sa'i inilah yang kita belajar. Bila doa mengemali bentuk langkah. Jadi beliau berlari antara dua bukit yang sunyi, iaitu bukit Safa Marwah. Kan? Jadi langkah pertama dengan penuh harap. Langkah kedua ni dengan penuh cemas. Langkah ketiga ni dia letih. Yang mula sangat terasa. Okay. Namun Siti Khadijah ni dia terus bergerak. Bukan kerana yakin akan hasil.
tetapi yakin bahawa Allah melihat usaha yang lahir dari tawakal. 7 kali beliau berulang. Bukan kerana lagu sebab tu kita kena buat sa'i kan. Kan? Bukan kerana ragu tapi kerana iman tidak mengenal kata berhenti. Dan setiap langkah itu adalah doa yang tidak dilafazkan. Air yang datang setelah hati benar-benar berserah, apabila Siti Khadijah ni kembali, bukan jawapan yang beliau temui, tetapi rahmat. Itu yang kadang-kadang kan kita akan ada satu fasa yang di mana dalam hidup kita kan, kita kan buat macam banyak, buat amalan tu, buat amalan ni, macam-macam lah. Tapi pernah tak kita akan rasa macam like, kenapa Allah tak jawab doa aku? Dia macam tu. Kita akan Q&A benda tu lepas apa yang kita buat. Sebenarnya Allah jawab je semua. Cumanya Allah jawab dalam bentuk yang berbeza. Dia bukan bentuk dengan apa yang kita harapkan. Contoh kan, macam saya sendiri kan. Saya kalau macam saya nak Q&A, kenapa Allah tak jawab? Kenapa macam ni? Jadi banyak sangat kenapa kan. Padahal kan sebenarnya Allah bantu. Bila saya fikir balik, betul lah. Selama aku menjaga amal, aku tambah amal apa semua kan. Siapa yang bagi aku kekuatan yang aku bangun pagi, aku boleh teruskan kehidupan. Even benda tu benda yang paling simple. Siapa yang bagi? Kan tetap Allah. Sebenarnya Allah bantu je. Cumanya bentuk bantuan tu yang kita rasa biasa. Sebenarnya luar biasa untuk kita yang orang kata apa, tak nak buat benda yang Allah murka ni kan. Luar biasa je. So kita kena belajar bersyukur sekecil-kecil perkara. Tapi benda ni memang kita kena apply lah Okay. Jadi air yang datang setelah hati benar-benar bersarah. Maksudnya telah betul-betul jiwa kita ni bersarah kan. Jadi apabila Siti Khadijah kembali, bukan jawapan yang beliau temui tetapi rahmat. Tadi saya cakap kan. Air muncul di sisi kaki Ismail. Bukan di tempat beliau berlari tetapi di tempat beliau kembali dan pasrah. Iaitu air Zam-Zam. Jadi Allah tidak menjawab di tengah kepenatan tapi selepas hati selesai bergantung sepenuh kepadanya. Maksudnya kalau Allah tak bagi lagi apa yang kita nak tu, maksudnya kita ni masih lagi tak sepenuhnya kepada Allah. Tak, belum. Jadi jangan kita jangan nak persoalkan, kita rasa macam kenapa tak ya. Sebab maksudnya kita tak letak lagi sepenuhnya. So masa kita tengah berjalan tu, ya Allah ya Tuhanku, ajarkan aku untuk aku redha, untuk aku terima. Kena banyak bercakap. Okay? Apa yang Siti Khadijah ajarkan tentang pengorbanan? Siti Khadijah mengajar kita bahawa iman ni bukan duduk menunggu pertolongan tetapi dia bergerak tanpa meninggalkan Allah. Maksudnya untuk capai iman yang paling tinggi, contoh macam saya punya situasi, saya relate dengan saya je lah. So korang tahu saya punya situasi kan. Contoh macam saya punya situasi pun, contoh saya nangis, saya sedih. Kita nak lumrah lah kan sebab semua orang ada perasaan tu. Tapi kalau saya tak semayang, saya tak tambah amal, maknanya saya mensia-siakan waktu yang berjalan. So macam mana Allah nak bantu? So tak boleh. Yang kita nak bantu kat sini ialah walaupun kita tak nampak jawapan pun dalam apa yang kita buat, yang kita mendekatkan diri, kita tak nampak jawapan pun sekarang. Tapi Allah akan bagi hikmah dia tu akan datang. Akan ada. Percayalah, akan ada. Cumanya mungkin berbentuk yang bukan yang macam kita harapkan dan berbentuk yang lebih baik. Sebab Allah lebih tahu yang lebih baik kan untuk diri kita. Okay. Jadi apa yang Siti Khadijah ni buat ialah dia tidak mengorbankan anaknya tapi dia mengorbankan rasa selamat. Beliau tidak mengorbankan hidupnya tapi mengorbankan kebergantungan kepada manusia. Dan itulah pengorbanan yang paling sunyi. Jadi dari kesunyian ni menjadi ibadah yang paling panjang untuk Siti Khadijah. Lembah yang kering itu hari ini tidak pernah sepi kerana Allah mengabdikan langkah seorang wanita sebagai ibadah umat manusia. Sa'i bukan sekadar ritual, ia adalah ingatan tentang seorang ibu yang berlari bukan kerana tahu ke mana tapi kerana tahu siapa yang menjaga. So dekat sini dia ada point dia tau.
point yang di mana apa amalan Siti Khadijah ni? Okay. So, amalan Siti Khadijah tu, ini boleh take note. Okay, mana yang tengah dengar tu kan, dia tengah tulis, so boleh take note. So, kita boleh buat kan. So, Siti Khadijah, dia tak meninggalkan kita dengan banyak kata-kata tau. Tapi dengan cara hidup dan lahir dari tawakal yang tulus. Jadi, amalan Siti Khadijah ni bukan amalan yang kita nampak hebat, tapi amalan yang menyelamatkan jiwa kita. Okay. Pertama, mendahulukan soalan iman, bukan emosi. Macam saya cakap tadi kan, pasal iman tu kan. Kita kena dahulukan iman kita, baru emosi. So, kalau kita nak duduk dalam situasi yang kita dah sentiasa beremosi, untuk kita capai iman yang tinggi tu memang sangat susah. So, you kena pandai kawal. Jadi, ketika ditinggalkan, Siti Khadijah tidak bertanya, kenapa aku, sampai bila, Allah kita maksudnya terlalu banyak persoalkan. Tak boleh. Tapi apa yang Siti Khadijah buat ialah dia bertanya, adakah ini perintah Allah? Sebab nak capai iman tu, nak beritahu iman tu, kita nak capai iman tu susah. Sebab once kita boleh capai iman tu, insya-Allah lah, ujianlah hebat macam mana pun, dia sebenarnya kita ni ready. Kita macam, okay, aku faham, aku ready. Okay, aku faham, aku ready. Nak cerita pasal iman. Okay? Kerana bagi Siti Khadijah ni, jika Allah memerintah, maka emosi boleh ditenangkan kemudian. Ini amalan pertama Siti Khadijah, memastikan sumber ujian datang dari Allah, bukan dari sangkaan manusia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Siti Khadijah ni bertawakal tanpa meminta jaminan. Kita apa-apa kita nak buat, okay, apa jaminan? Apa jaminan kan? Tapi kat Siti Khadijah ni dia tawakal. Diserah. Allah yang izinkan. Allah adalah. Betul. Benda tu betapa hebatnya. Kita pun nak capai tu susah kan. So yang kedua ni, bertawakal tanpa minta jaminan. Siti Khadijah dia tidak meminta janji bahawa Ibrahim akan kembali, tetapi minta kepastian bahawa segalanya akan selamat. Beliau memilih untuk percaya tanpa syarat. Tawakal beliau bukan tawakal yang menunggu, tetapi tawakal yang berdiri sendiri bersama Allah. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ialah bergerak walaupun hati takut. Ini pun kita selalu lalui. Kita rasa macam betul ke tak aku nak buat ni? Betul ke tak? Sebelum kita rasa betul ataupun tidak, first kita kena tahu benda ni Allah larang ke tak? Allah redha ke tak? Benda ni aku buat ni dosa ataupun pahala? Kalau kita boleh jawab benda tu, insya-Allah kita boleh je terus buat kan. Cumanya perasaan takut tu kita kena pandai elak lah kan. So, ketika anak menangis, Siti Khadijah tidak duduk memujuk takdir. Beliau bangun, beliau berlari. Sa'i bukan sekadar usaha mencari air. Ia adalah iman yang tidak membiarkan putus asa berakar di hati. Dan yang keempat, apa amalan Siti Khadijah lagi ialah mengulang usaha tanpa jemu. Dah buat lagi. Dia tak pernah rasa bosan. Okay. Beliau tidak berlari sekali lalu berhenti. Beliau berulang-ulang 7 kali. Kalau korang buat sa'i, siapa yang dah pernah pergi umrah, buat sa'i tahu kan. Dia punya penat tu macam mana dia, ya Allah ya Tuhan, bila nak habis kita buat sa'i pun, bila nak habis ni ya Allah macam tu kan. Tapi bayangkan, tu saya cakap tadi, kita kena bayangkan kisah-kisah Nabi dulu, sebab dulu ni dia serba kekurangan, tak cukup. Macam sekarang, nak pergi sa'i pun tak larat, ada kerusi roda, ada yang elektrik punya, boleh laju lagi kan. Tak sama, tu saya kata tak sama situasi dulu dengan situasi sekarang. Okay. Betapa orang kata berimannya orang dulu ni, Masya Allah hebatnya. Kisah-kisah Nabi dulu ni hebat, sangat hebat. Yang di mana kita tu susah sangat nak capai. Okay. Kerana iman Siti Khadijah ni dia tak kenal istilah cukuplah. Dia tak kenal. Jadi usaha yang diulang adalah tanda harap yang Siti Khadijah ni masih hidup. Okey, yang kelima. Kelima apa lagi amal Siti ialah kembali kepada Allah selepas berusaha. Inilah benda yang susah sangat kita nak buat. Kenapa susah sangat nak buat? Sebab kita selalu sangat bila dah dapat, kita dah lupa. Lepas tu kita rasa macam tak perlu ada, kita tak
Alah, benda biasalah, benda dah dapat dengan tak dapat kan lain kan. So kita kena jaga benda tu. Jadi Siti Khadijah kembali kepada Ismail, bukan kepada bukit. Dan di situlah rahmat turun. Ini amalan besar beliau. Berusaha sepenuh hati, kemudian kembali sepenuh tawakal. Jadi, apa amalan praktikal yang kita boleh buat? Pertama, kita kena tanya satu soalan ni dalam setiap ujian kita. Hari ni ketika kita rasa ujian kita berat, susah, beban sangat, kita kena tanya perlahan kat diri kita, Ya Allah, adakah ini darimu? Okay? Ya Allah, adakah ini darimu? Jika jawapannya ya, hati kita ni tak perlu memahami segalanya. Hati kita ni hanya perlu percaya. Okey. Yang kedua, apa lagi kita nak? Kita kena, orang kata apa, tadi tu amalan-amalan Siti Khadijah. Sekarang ni amalan yang kita kena buat. So yang kedua kenapa? Kita kena bergerak walaupun takut. Kita kena berjalan. Kita kena terus bergerak. Walaupun kita rasa macam tak betul ke tak Ya Allah, takutnya macam tu kan. Sebab jangan tunggu rasa tenang untuk bertindak. Lakukan sesuatu langkah kecil hari ini. Pertama, maksudnya yang tenang ni tak ada, betul lah kita kenalah buat sesuatu kan dengan keadaan tenang. Tapi jangan sampai kita tunggu tenang sampai masa pun berlalu panjang je. Bukan macam tu, okay. So pertama, kita bangun dari tempat kita berdiam. Daripada kita duduk dan berdiam tu dalam 10 jam, kita dah start bangun. Tak boleh. You jangan bazir masa macam tu. Yang kedua, kita kena lakukan satu tugasan yang tertangguh. Yang ketiga, cari bantuan walaupun malu. Cari bantuan ni macam-macam lah. Okay? Jadi, usaha kecil ni ibaratnya sa'i bersih kehidupan kita lah. Sebab takkanlah korang nak pergi umrah pula kan. Ada orang yang ada rezeki, Alhamdulillah boleh pergi ulang alik banyak kali macam kita ni. So kita buatlah usaha-usaha kita tu ibarat macam kita sedang bersa'i. Macam tu, okay. Dan yang ketiga, kita kena ulang usaha kita, bukan putus asa. Lepas kita dah buat, kita buat. Lepas kita dah buat, kita buat. So jangan give up, okay. Sebab jika hari ni kita belum berhasil, ulang besok. Jika esok masih lagi sunyi, ulang lagi. 7 kali sa'i mengajar kita bahawa Allah mencintai usaha yang tidak menyerah cepat. Tak. Tapi memang pun, dia fikir balik kan. Usaha tidak pernah mengkhianati kita. So berusahalah. Tak dapat hari ni, insyaAllah esok, tak esok lusa, tak lusa tahun depan, tak tahun depan tahun lagi satu, insyaAllah. Masa ni berjalan dengan laju. Tak terasa pun kadang-kadang. Okay. So yang ketiga apa yang kita kena buat ialah, yang keempat, apa yang kita kena praktik pula? Kita kena kembali kepada Allah dengan doa yang ringkas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik perlindungan. Okay, kena ulang. Bukan untuk memujuk keadaan tetapi untuk menenangkan jiwa kita. Yang kelima, percaya bahawa Allah tidak mensia-siakan langkah. Jadi jika hari ini kita masih kering, itu bukan bermakna Allah lupa. Zam-zam tidak muncul di tengah pelarian. Tetapi selepas Siti Hajah kembali, percayalah Allah melihat setiap langkah yang dilakukan dengan iman. So itu antara benda yang kita kena praktik lah diri kita. Nampak macam senang je, tak. Dia tak semudah yang kita lafazkan sekarang. Sebab Allah akan uji iman kita setiap hari. Setiap hari. Dia akan uji iman kita. Membuatkan kita rasa betul tak aku ni orang Islam. Macam tu. Okay. So, dia ada, lepas pada tu Farah ada tulis satu part kira tentang aku dan hidupku. Apa yang kita boleh relate daripada kisah Siti Khadijah dengan kehidupan kita. Okay. So, ready Aku pernah berada di satu persimpangan di mana hidup tidak mengambil apa-apa dariku, tetapi mengosongkan sekelilingku. Yang hilang bukan benda, tetapi tempat bergantung. Kena betul dengan situasi saya sekarang. Dan di saat itu aku mengerti, ditinggalkan tidak selalu bermaksud tolak. Kadang-kadang ia adalah cara Allah mengalihkan sandaran tanpa perlu menjelaskan. Sunyi datang bukan dengan jeritan, tetapi dengan jarak. Nama-nama yang biasa disebut tidak lagi memberi jawapan. Pesanan
tidak lagi dibalas. Harapan tidak lagi disambut. Aku berdiri di tengah ruang yang tidak mengenal sokongan dan buat pertama kali aku mendengar degup imanku sendiri. Di situ aku melihat Siti Hajar bukan sebagai kisah lama tetapi sebagai cermin seorang wanita yang tidak dipeluk oleh kepastian namun tetap memeluk amanah, ditinggalkan oleh orang yang dia percaya bukan kerana dunia tetapi kerana ketaatan. Dia tidak berpisah, yang lebih suka dari perpisahan yang dibuat atas nama Tuhan. Aku tidak memberontak, aku hanya bertanya dengan suara yang hampir hilang, adakah ini darimu ya Allah? Apabila jawapan ini tidak turun dari langit tetapi naik dari hati, aku tahu aku tidak akan diberi sebab. Aku akan diberi ketabahan. Iman rupanya bukan ketenangan yang hadir dulu, tetapi keberanian yang lahir ketika dada bergoncang. Ia tidak menenangkan langkah, ia menggerakkan langkah. Dan usaha pada hari-hari yang terlalu berat menjadi doa tidak sempat diucapkan. Aku berjalan tanpa peta masa depan, tanpa bayang hasil. Langkah demi langkah hanya disokong oleh satu keyakinan yang tipis, bahawa berhenti bukanlah pilihan yang Allah sediakan. Seperti Siti Khadijah, aku tidak tahu di mana air akan memancar, tapi aku tahu ke mana harus kembali apabila seluruh tubuh penat. Aku belajar sesuatu yang tidak diajar oleh manusia, bahawa berharap kepada makhluk adalah keletihan yang senyap. Dan apabila Allah menarik mereka pergi, dia tidak sedang menghukum, dia sedang mengajar aku berdiri tanpa bersandar pada yang rapuh. Hari ini, aku tidak memanggil diriku kuat. Aku hanya tidak lagi rebah setiap kali angin berubah arah. Jika aku perlu berlari, biarlah kerana iman yang hidup, bukan kerana panik yang membutakan. Aku masih menangis pada malam-malam yang tertentu. Masih bertanya pada hari-hari yang panjang. Tapi ada satu soalan. Ada satu soalan yang tidak lagi aku simpan, siapa yang meninggalkan aku. Kerana aku sudah menemui soalan yang lebih benar, siapa yang tidak pernah pergi. Itu Allah lah. Dan jawapan datang tanpa suara, tanpa janji, tanpa syarat. Namun cukup untuk membuat aku terus berdiri. Siti Khadijah ni, dia tak meninggalkan kita dengan kisah tentang air yang memancar. Beliau meninggalkan kita dengan cara berdiri ketika segalanya kering. Beliau tidak diberi janji bahawa pertolongan akan tiba cepat. Beliau hanya diberi satu perkara, Tuhan yang boleh dipercayai. Dan itu sudah cukup untuk seorang ibu terus bergerak walaupun dunia sunyi. Kisah Siti Khadijah ni, dia mengajar kita bahawa iman bukan sekadar percaya ketika ada jawapan, tetapi tetap melangkah ketika jawapan belum kelihatan. Bahawa usaha bukan tanda kurang tawakal, tapi bukti kita masih bergantung kepada Allah SWT. Jadi jika hari ini hidup ni terasa seperti lembah yang gersang, ingatlah Allah tidak meninggalkan Siti Khadijah walaupun manusia telah pergi. Dan Allah tidak meninggalkan kita juga. Kadang-kadang yang Allah mahu bukan air yang segera, tetapi hati yang tidak berhenti kembali. Dan disitulah rahmat Allah selalu bermula. Ni quote sikit lah. Jangan terlalu putus asa ketika kamu kehilangan sesuatu yang indah. Kerana terkadang yang indah harus pergi.
agar yang terindah datang menghampiri. Okay, so itulah salah satu dalam uh, kisah buku yang Farah buat, Luka Mereka Kekuatan Kita. Sebab Farah relate kisah kehidupan Nabi-Nabi ni dan Farah relate dengan kehidupan yang kita sedang diuji. Sebab kehidupan kita ni kehidupan yang sentiasa. Kalau besok Allah tak bagi ujian ni, dia bagi ujian lain pula. Dia sentiasa ada je ujian. Cuma ujian tu ujian kecil ke, ujian besar ke, ujian besar sangat ke. Tapi nak beritahu, kecil ke besar ke, dia depends on seseorang tu. Mata kita rasa besar. Mungkin untuk orang tu lalui benda tu kecil je untuk orang tu. Sebab iman dia macam mana. Sebab tu pentingnya kita menjaga hati kita, iman kita. Okay. So settle untuk satu bab. So macam Fah cakap kan hari tu kan. Kalau boleh, orang bukan nak baca untuk satu bab je, tapi kita nak mengaji juga. So sebelum kita nak penutup, kita ada lebih kurang 10 minit lah kan. Macam tu 10 ke 15 minit. So Farah nak minta mana yang tengah ni ke apa ke. Kalau tadi dengar tak pakai tudung, mungkin lah boleh pakai tudung ke apa. Untuk kita sama-sama baca Yasin. Sebab nanti maksudnya kita baca Yasin. Sekejap ya. Kita baca Yasin sama-sama. Berjemaah. InsyaAllah banyak pahala baca Yasin berjemaah ni. So untuk baca Yasin ni, okay, kita niatkan. Nombor 1 Istanbul. Yang kita niatkan yang di mana InsyaAllah kita niatkan Yasin pertama kita ni kita memohon panjang umur dan ketaatan serta istiqamah untuk diri kita. Sekarang ni kita baca Yasin ni untuk diri kita. Semoga Allah panjangkan umur aku. Semoga Allah letakkan aku dalam golongan-golongan orang yang istiqamah, menjaga iman. Okay? So insyaAllah kita baca sama-sama. Kita habiskan satu Yasin kejap je, tak lama pun. So kita boleh habiskan sampai kita punya timing kelas ni. Okay? So sedia Dah sedia kan semua? Dengar kan? Dengar dah bersedia kan? Kita nak start ni. Boleh kan? Sempena untuk malam nisfu Syakban. Boleh tak? Dah bersedia tak? Boleh tak? Ada yang respon tak? Boleh. Okay, terima kasih Syazah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذي قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لا إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق حليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. So Alhamdulillah, at least join kelas ni selesai kita punya satu Yasin. So, habis je kejap lagi nak off ni, korang baca lagi 2 Yasin. Sebab satu lagi Yasin untuk niatkan untuk lain, satu lagi pun niat untuk lain. Sempena untuk malam nisfu Syaban ni. And then korang solat Isyak. Pada solat Isyak, buat solat sunat, solat taubat. Buat 2 rakaat solat taubat. Lepas tu ada solat witir. Solat ni kan nanti Farah listing kan, Farah bagi kat korang. So insyaAllah Farah harap sangat dengan hari malam, ni bukan hari lah, malam. Dengan malam nisfu Syaban ni, dengan kita dengar kisah Nabi tadi, dengan kita dah baca Al-Quran, Allah lapangkan dada kita yang kita rasa macam Allah, rasa sempit, rasa macam penat sangat, rasa macam sesak, rasa kita tak boleh nak ni kan. Allah angkat perasaan tu. Macam saya pun, saya niatkan saya sharing ke, saya ada kelas ni pun bukan sebab kita nak bercakap, oh dia tu hebat, dia tu power, dia tu banyak ilmu. Bukan, sebab saya pun meminta doa orang dan meminta semangat daripada orang lain supaya untuk saya meneruskan kehidupan saya dengan lebih bersemangat. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa di next class. Kalau kita ada insyaAllah, nanti korang pun boleh request juga tajuk apa dia nak ajar apa ke kan. Ikutlah nak belajar. Mungkin ada orang yang dia dah biasa ngaji, ada orang dia tak biasa mengaji kan, mungkin nak belajar mengaji dulu ke apa. Nanti kita bincangkan kan, nanti kita tengok mana satu. So Farah doakan sangat, kita lagi 1 minit je. Farah doakan sangat siapa yang join, dia orang kata apa, dia sanggup dan dia meletakkan diri dia untuk hadir, untuk dengar dan untuk baca Quran lagi. Memang Allah makbulkan doa dia malam ni. Farah doa sangat, ya Allah, ya Tuhanku, makbulkan doa-doa orang yang berjuang dan orang-orang yang ikhlas, sungguh-sungguh minta redha dan rahmat Allah ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa di lain hari. Okay, so Assalamualaikum semua, jaga diri.